Okay, hai. Okay, untuk isu SIS ni berkenaan dengan gaji pekerja, okay, salary. Okay, kebiasaan kalau My Cafe system, kami akan suggest untuk user masukkan dekat bahagian expenses general. Okay, tapi yang ni kiraan secara total lah, mengikut bulan. Tapi bisa kata SIS nak untuk by daily, okay, harian, ataupun kita nak note tarikh tersebut, boleh saja masukkan dekat bahagian expenses bahagian spesifik. So nanti dekat sini, okay, di expenses punya bahagian, okay, contoh Januari. So user masuk kat sini mengikut kategori lah. Maksudnya kategori dia akan jadi bahagian gaji pekerja ataupun salary lah. So means dekat bahagian PL kat sini takkan wujud perkataan staff cost, bahagian salary. So dekat bahagian general ni takkan wujud bahagian salary punya bahagian, akan wujud di bahagian spesifik. So either one lah, sebab kedua-dua ni dia punya formula tetap sama, iaitu berlaku penolakan. Maksudnya kurangan daripada sales tadi. Maksudnya sales akan tolak expenses, antara dua ni akan dapat profit loss lah. Okay, means gross profit. Itu kalau cadangan kami lah, kalau user masih nak gunakan dalam My Cafe system untuk masukkan gaji pekerja secara note. So maksudnya dekat bahagian expenses, kita perlu note tarikh, kategori adalah gaji pekerja, dan item means gaji mengikutlah apa yang user boleh note sebagai nama ke, atau gaji bulan means nama lah, nama staff tersebut dan berapa. So nanti dekat sini just note satu. So amount dia akan kira, dia akan masuk dekat bahagian expenses. So means bila kita dah dapat satu bahagian monthly sales expenses sales report ni, so dekat spesifik ni akan wujud je bahagian gaji pekerja tu. Okay, so in general tak ada lagi bahagian gaji pekerja lah, lebih kepada kos yang lain lah selain daripada gaji pekerja. Itu cadangan kami sekiranya nak masukkan detail lengkap bagi gaji pekerja selain daripada di sini, di profit loss statement ni. So dekat sini kalau tak nak masukkan general, boleh masukkan spesifik. So either one,